Selamat datang kembali ke channel XTMT Project. Seperti yang korang minta, hari ini kita borak tentang banduan akhir. Jom. We complete our chapter. 10 years learning hard way. Now we fulfill our master to serve society with our heart. Never let it still interfere. Nobody should stuck in gang and drugs. Done, live our life with cheer. Family, precious time. Climb for good under the hood. In the woods we stand stood. We tackle the mountain like we should. Then reach the summit. It's okay. We good. Terima kasih brother-brotherku semua yang sentiasa menunggu kemunculan video daripada XTMT Project. Terima kasih. Jangan lupa yang baru pop video ni kat korang, tolonglah subscribe. Subscribe itu mudah, tanda kau support, supaya aku boleh menjalankan lagi aktiviti-aktiviti sihat daripada dalam bilik remal. Tak lupa juga pada kita punya sponsor yang terpadu di abad ini, Putra Nissan Club. Sentiasa support korang. Kalau ada masalah dengan loan kereta, nak minta advice, harta dah banyak, rumah dapat 15 biji, nak tambah lagi komitmen, mungkin dia boleh bantu. Tolong usah. Jangan lupa lah, Roger, link aku ada tinggalkan kat bio. Baik brother, Amai ni yang minta ni, bang, kongsilah cerita pasal blok banduan akhir. Blok banduan akhir, itu banduan akhir, ini banduan akhir, kola pula, lengan baju merah. Baik, aku pun salah seorang yang walaupun tak sempat langkah kaki ke blok banduan akhir, bakal nak sampai. Nipis-nipis je sebab kes high profile kan. Memang kalau kalah banyak yang ke sana. Calon-calon untuk ke bilik akhir adalah orang yang masa dekat TMT. Jadi kau kalau di tengah dituduh di mahkamah tinggi, jangan happy sangat. Jangan ceria-ceria sangat kau wang seolah-olah undang-undang ni kau pegang. Kenapa? Kau ada bayar hakim, kau ada jolok sini. Belum tentu brother. Orang yang dah duduk Ferrari pun, pada sampai masa dia kokak, 3 lawyer pasang pun jalan BA sampai hari ni tak tahulah, sebab hukuman gantung sudah pun dimansuhkan. Mansuh, bukan padam dimansuhkan sahaja. Ini kira peluang lah. Peluang bukan peluang apa, peluang bagi orang-orang yang kat dalam dah insaf, tarik break. Yang kau pula jangan mencari penyakit sangat. Walaupun tak gantung, kalau kau duduk penjara 30-40 tahun, kau keluar pun dah tua Zal. Tak jual dadah lagi, nak buat job lagi. Supaya kau tu berfikir baik, tanpa melengah-lengahkan masa kita di sini, aku ceritakan untuk korang blok banduan akhir ataupun blok BA. Jadi seperti yang kita tahu, blok banduan akhir ni diasingkan daripada blok hukuman lain. Mereka ni ada special needs. Bukan special needs apa, bergantung kepada master dalam satu blok tu. Kalau blok BA ramai, master dalam 200 orang ke 100 orang ke, jadi pegawai yang bertugas, dia punya timbalan TPP dia, jadi diletakkan ramai lah. Mungkin PYB 2 orang, TPP 2 orang, sarjan lagi, corporal lagi yang jaga. Sebab menjaga orang tahanan ni bukan sesuatu yang mudah. Okey, baik. Blok banduan akhir sama saja macam blok lain-lain pun ada undang-undang yang kau kena ikut. Jadi undang-undang ni melemahkan sistem manusia yang kental ni. Konon-konon kau duduk kes bunuh lah, kes dadah banyak-banyak lah, kes gini-gini. Bila duduk terturung sorang-sorang, jadi bodoh tak? Betul Mat, kau cakap lu, jadi bodoh. Okey, aku bagi tahu dulu keseharian dorang ni macam mana dan apa speciality yang dorang dapat. Okey. Bila kau dah dijatuhi hukuman gantung sampai mati, belum terus pergi gantung. Jadi kau pun akan dihantar
ke penjara tempat kau dijatuhi hukuman untuk menunggu masa engkau akan digantung. Jadi dalam proses menunggu ni masih lagi boleh buat rayuan. Masih ada lagi. Kau jatuh hukum kat mahkamah tinggi, digantung dengan dicerut tali di leher sampai mati. Masih ada beberapa tempat rayuan lagi engkau boleh jolok. Maknanya engkau boleh pergi mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan, lepas tu mahkamah agung sanalah. Maknanya ada lapisan-lapisan lagi untuk dirayu. Tapi kes dah kalah, dah accident dah patah riuk lah, body pun dah kemek-kemek, nak ketuk balik bukan senang, susah. Dan nak tunggu sesatu appeal tu memakan masa 2-3 tahun. Kalau untuk appeal Mahkamah Rayuan Putrajaya saja pun, sebab ada kepadatan kes lain. Dan bila untuk appeal ni, mereka nak menghalusi lagi kes ni sedalam-dalamnya. Apa Hakim Mahkamah Tinggi ni kenapa dia jatuhkan hukuman mati? Nak cabar balik keputusan Hakim Mahkamah Tinggi ni, nak lantik lagi peguam rayuan. Busyuk-busyuk pun 10K mau campak sana dulu, dan mau hantar lagi surat permohonan. Baik, jadi apabila sudah dijatuhi hukuman gantung dengan cara menjerut tali di leher sampai mati, kot semua senyap jadi dalam. Tak ada lagi bunyi nyamuk pun tak ada kan? Senyap, air mata je menitik. Jadi orang ni akan dibawa ke lokap mahkamah. Sama je prosedur dia, dah bawa ke lokap mahkamah, tunggu lori datang untuk dihantar ke penjara jatuh hukum. Sampai ke penjara jatuh hukum, pergi rekod office, cap jari, ambil baju lengan merah, jalan ke blok banduan akhir. Tak ada kuarantin sebab dia duduk seorang-seorang. Telan lah kau barrel, banyak kalau kau nak bawa. Tapi hati pun tak ada nak fikir barrel dah. Terkejut Mat. Orang yang jatuh hukum 10 tahun, 15 tahun, tak payah 15 tahun lah. Kau tengok yang 12-2 dah jatuh hukum 2 tahun pun muka pucat, terkejut lain macam. Malah pun 2 tahun. Sebab 2 tahun yang dah lepas, yang dah berlalu, rasa macam sekejap kan. Tapi 2 tahun yang akan datang nak kayuh, kau rasa lama tak? Yang baru nak kayuh ni 2 tahun ni lama Syul. Baru nak kayuh lama. Dah lepas sekejap je, tuntap dah 2 tahun. Baru nak kayuh. Jadi orang terkejut. Lagilah pula kena jatuh hukum gantung dengan cara menjerut tali di leher sampai mati. Lagilah dia terkejut. Okey, dah selesai dekat rekod office, jalan dengan escort tangan bergari menuju ke blok banduan akhir. Sama juga, bila sampai siang dekat pegawai, semua pun sugul-sugul. Kau baru nak langkah kali pertama nak masuk, check in dekat PYB, bagi bilik, satu bilik seorang saja. Walau master bilik tu ada dalam 80 orang ke 70 orang ke 40 orang ke, seorang memang satu bilik. Jadi bila dah check in dekat bilik, duduklah kau bilik kau seorang-seorang. Sama ada nak menunggu untuk appeal ke, nak menunggu apa ke, nak menunggu hari esok sajalah. Tak payah tunggu lama-lama dulu. Nak menunggu hari esok, barrel keluar nak balut abuk pun tetap satu penantian yang menyesakkan. Jadi apabila dah sampai ke blok akhir, menetaplah kau di sana. Kemudahan yang kau ada kat sana, tetap ada masa untuk yak time 1 jam sehari, bergantung kepada keadaan dalam blok. Kalau ada orang yang baru mengamuk semalam, ada orang yang baru bergaduh semalam masa yat, masa time orang panggil rekreasi kan, dalam blok je, itu bilik buka selak, kau bolehlah pergi bersosial, berbual dengan orang lain. Tapi kebanyakan orang yang kat dalam blok akhir ni dah tak ada masa nak borak-borak, nak ketawa kikik-kikik dah. Semua pun sebab jauh perjalanan. So kan, paling-paling bila dah masuk je, barulah time yat besok pagi dapatlah berbual dengan kawan-kawan. Jadi sebelum tu sama juga, bunyi loceng, master pagi tetap duduk depan bilik masing-masing. Dia tak keluar untuk polling master dalam blok gini. Pegawai masuk dalam bilik, pusing. Dalam blok pusing tengok. Sebab dia tak ada macam orang lain ni keluar duduk polling berlima-lima, duduk dalam baris, pegawai masuk kira macam tu. Tak, dia kira banduan hukuman gantung ni stres dia tinggi.
macam-macam boleh berlaku. Tahap stres dia tu tinggi sebab dia dah divonis hukuman mati. Jadi dia tak boleh dilayan macam orang lain lagi. So, master pagi pusing keliling dan sarapan bergerak masuk ke dalam hulur ikut lubang pintu yang kecil. Yak time dia tak menentu, tengok pada pegawai, biasanya petang lah, pukul 4 sampai pukul 5 ke, buka pintu selak, dan masa tu lah boleh berjalan, berborak-borak dengan rakan yang depan-depan bilik ke, barulah itu jam baru tahu cerita-cerita orang. Dan kau baru sampai seminggu ni, orang yang dah duduk 8 tahun, orang yang duduk 6 tahun, sampai masa makan tengah hari sama juga. Waktu makan tengah hari mereka, makanan akan masuk ke dalam bilik masing-masing. Selepas makan, tolak tray keluar, dia ada lubang kecil lah untuk lubang tray. Lubang kecil, cikgu tak payah buka selak. Masuk, buka je tutup tray, alamak, ayam tak ada tulang. Ayam yang dah dikeluarkan tulang. Kalau ikan pun tak ada tulang, dia kasih isi saja. Dan sama juga di blok akhir ni boleh request makan bubur. Kalau orang yang bagi orang yang sakit gigi ke apa ke, boleh request makan bubur lah. Tapi kalau tak ada sebab apa-apa untuk request makan bubur, tak dapat lah. Kalau doktor pun nasihatkan dia ni ada ulcer ke, dia tak boleh kunyah nasi untuk tukar dengan ration bubur, dia tetap akan bagi bubur. Bubur nasi tu, bubur nasi lauk macam biasa juga. Ada sayur, ada kuah, ada buah untuk makan tengah hari, ada ration biskut, sama je. Cuma kalau makan ayam, dia tak ada tulang. Ikan pun tak ada tulang. Untuk kenapa benda tu, aku pun tak tahu lagi. Tapi kalau korang ada yang tahu kenapa sampai tulang-tulang pun nak keluarkan, tolong tinggalkan komen, bagi pendapat korang. Aku pun tak tahu sendiri. Jadi lepas makan tengah hari, tray angkat keluar, yang solat-solat, yang mengaji. Semasing-masing pun ada story masing-masing. Tiba makan petang, sama juga untuk makan petang bagi blok BA, sama juga pukul 4 petang, nasi masuk lagi sekali, sama juga kuah yang sama apa yang dapur masak, cuma perbezaan dia diasingkan tulang. Baik, speciality lain yang ada dekat dalam bilik akhir ni, kalau dulu tahun 80-an, 90-an, masih ada ration tembakau. Kat tempat jumpa ada jual tembakau. Tapi atas sebab-sebab tertentu, untuk zaman sekarang ni dah tak ada lagi lah. Cuma untuk banduan akhir ataupun banduan hukuman lama, blue shoot ke, mereka ni ada keistimewaan diberi radio bateri tu. Kalau sekarang ni tak tahulah kalau MP3 yang boleh cas, sebab zaman pun dah berubah kan. Aku dapat info daripada kawan-kawan yang duduk lama-lama dah. Zaman baru sekarang ni mungkin MP3 yang boleh cas lah. Bila dah habis bateri, kau boleh request cas dekat meja PYB sana lah kawan-kawan. Kalau yang ramai, aku yakin korang-korang pun yang selamat daripada BA, yang boleh kongsi. Aku kongsi bukan pengalaman yang aku duduk sendiri, daripada kawan-kawan dan juga kawan-kawan warden yang bercerita. Jadi speciality diorang ni apa, keseharian dia macam mana, masa yak time macam mana. Dan itulah, aku pun nyaris-nyaris nak sampai BA. Alhamdulillah, syukur sangat selamat tak sampai sana. Jadi kalau yang tembak abuk, tembak barrel, tembak tu, tembak ni pun manusia kan. Kita pun tak tahu, Allahualam. Tapi kita bukan nak borak pasal apa lagi barang yang kau dapat, kan? Pasal susahnya menunggu untuk membuat rayuan setelah mahkamah dah jatuhkan kau hukuman gantung dengan cara menjerut tali di leher sampai mati. Susah dia, bukan senang dia, bukan senang. Tu sebab masa kau duduk tahanan mahkamah tinggi sekarang ni, and walaupun sekarang ni hukuman mengedar dadah, tak ada pergi gantung, dah mansuh hukuman penjara minimum 30 sampai 40 tahun maksimum, dan rotan tak melebihi 12 rotan. Bukan 30 bulan lah, 30 tahun. Dah tolak cuti pun mau duduk 21, 22. Lu boleh angkat, lu gentle lah, boleh angkat. Jangan sembang. Yang susahnya mak ayah kau menangisi dengan air mata, kau duduk lah kan. Kalau kau nak cerita susah dengan orang lain tak pernah sampai jail, kau boleh cerita susah. Tapi dengan kita yang jail selalu dah jadi rumah nombor 2 ni, boleh duduk saja jail
Boleh duduk, tapi state of mind, cara pemikiran tu dah beza-beza. Orang yang hukuman singkat lain, yang pertama kali lain, yang duduk 395, 397 lain, yang dah nak bebas nampak muka lain berseri-seri, yang banyak duit, family support, boleh buat masuk itu ini, boleh lagi cari jalan gitu gini, boleh makan sedap-sedap lain, yang tak ada visit lain, macam-macam state. Jadi kawan-kawan, ada banyak dah video yang aku kongsikan dekat channel ni, tolong refer balik. Kalau ada cadangan, ada perkara yang nak tahu lagi, tolong tinggalkan komen dan aku cuba akan buatkan video lain lagi. Okey, untuk Yak Time memang semua pintu buka. Kalau ramai sangat, dia orang buat 2 time untuk Yak. Satu line A, pagi punya Yak Time, pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Keluar yang ada lane sebelah sini pintu selak, tapi boleh berjalan lah, pergi borak-borak brother. Kalau dah jatuh hukuman mati, memang setiap orang pun harap kali ni mahkamah panel 3 hakim dekat Putrajaya tu terimalah apa ni alasan daripada lawyer dia untuk fight ini. Tapi benda dah kalah on paper ni susah dah kalah on paper. Dan aku pun ada kawan yang masih lagi jalani hukuman gantung sampai mati sekarang. Dan kebetulan pula tak tahulah dia macam mana dia dapat wartel lah, saya cakap wartel. Sebab dia orang wartel seminggu sekali, jumpa seminggu sekali. Jadi setiap kali dia pergi jumpa memang kena gari bersama dengan escort dia. TPP akan bawa ataupun sarjan akan bawa dengan bergari. UKP akan bawa dengan bergari. Gari menuju ke tempat jumpa ataupun menuju ke tempat wartel. Dan time dia orang tak sekali dengan orang tahanan lain. Pressure lah, tertekan Syah. Dan tak payah cakap lu taiko lah, tertekan. Banyak yang kita tengok muka tertekan semua. Tak ada nak borak dengan orang itu ini. Sebab itulah masa Allah masih bagi peluang ni, ada ambil peluang tu dengan sebaiknya. Jujur hati untuk tarik break, baru kau selamat. Okey, Yak Time dia berbeza lah. Masa rekreasi tu ada yang tarik pergi pagi, ada satu lane ni petang. Jadi berselisih jalan. Sebab kalau ramai sangat crowded, takut nak lepas. Sebab orang dalam tekanan yang tinggi ni macam-macam boleh berlaku self harm dengan cucuk dengan pensel lah. Sebab tak ada weapon lain. Sebab tulang ayam pun kan, tulang ayam kalau kena tulang peha tu, kalau asal-asal tajam boleh jadi weapon. Mungkin disebabkan itu diorang asingkan tulang daripada masuk ke bilik orang yang dah divonis hukuman gantung sampai mati. Kawan-kawan, tolong subscribe ini channel. Kita pun udah 2-3 lap lagi nak sampai ke podcast. Sharing, kita selalu sharing, cuma sharing yang bila ada partner kat dalam bilik ni, bila aku pacak seorang lain ni, mungkin aku boleh ajukan banyak soalan. Version aku sendiri jangan expect version orang lain. Version kita duduk dalam reman, kita duduk dalam jail, tanya hati ke hati. Jadi kalau korang nak tengok, tolong subscribe ini channel, like, comment and share. Kita pun nak melangkah ke social media part-part lain lah dekat channel Cap Hitam. Kita dah lama, ni channel Cap Merah baru menapak. Terima kasih atas sokongan korang. Dan begitulah kesehariannya orang yang duduk dekat bilik akhir bila masa pergi gantung sampai. Sebenarnya mereka pun tak tahu bila akan betul-betul tarikh kau akan digantung, kecuali bila dah sampai arahan kau akan digantung beberapa hari lagi. Dan masa tu kau dah tak ada Yak Time untuk keluar jalan-jalan jumpa kawan-kawan lagi dah. Kau pun akan diasingkan daripada blok tahanan bilik akhir. Blok ni pun kau akan diasingkan di sel untuk menuju ke bilik gantung. Masa itulah perjumpaan keluarga yang terakhir. Masa itulah juga kau boleh request makanan apa yang kau nak makan terakhir. Tak lalu nak makan dah, nak mati dah. Baik kau orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India ke, tak ada dah nak request kau suka makan masak lemak cili api ke. Tak ada dah. Sebab kaki pun dah menggeletar saya. Nak pergi mati,
Kan? Korang ada pernah jumpa kawan-kawan macam ni? Tolong tinggalkan komen. Dan apabila hukuman engkau nak dilaksanakan, tahu-tahu kau dah hilang daripada blog. Mungkin kau dapat daripada PYB ataupun TPP yang menyatakan, tapi mereka pun simpan rahsia. Benda ni tak boleh diceritakan. Akan dibawa ke bilik khas menunggu untuk digantung. Dan dengan cerita kawan-kawan warden penjara, gantung ni biasa buat hari Jumaat pagi dia buat gantung. Jadi 3 hari sebelum Jumaat tu kau dah hilang daripada blog lah, bagi kes-kes yang memang hard profile lah. Sekarang blog yang penjara yang masih melaksanakan hukuman gantung, the one and only kat Malaysia ni adalah penjara Kajang. Dan aku seumur hidup berkesempatan sekali menjejak kaki ke bilik gantung. Masa tu bukannya bilik gantung tu memang tengah gantung orang. Aku duduk kat penjara Pudu, tak silap tahun 2004. Masa tu Pudu dah buat sebagai tempat tahanan reman untuk pesalah-pesalah dadah. Jadi reman dia tempatkan kat situ. Jadi dalam wing A tak silap aku, sebab kan Pudu kan dia macam Y shape atas bawah. So masa aku duduk dekat dalam bilik tingkat 1 bawah ni, ada satu tempat yang ditutup dengan partition. Macam dinding lah. Dinding dah ada pintu, tapi ada pintu cermin. Jadi bila aku tengok di dalam pintu cermin tu, jantung terus berdetak. Sebab betul-betul aku come across satu bilik yang dah meragut banyak nyawa, termasuklah botak cing. Di bilik tu lah. Kalau kau sendiri dapat experience tengok, tak sama macam jail Melaka dia kecil. Kat Pudu ni besar je. Dia punya papan yang ada lubang 3 ni pun panjang dia separuh bilik darjah. Lebih kurang 10 kaki, 15 kaki. Kayu besar, kayu cengal ni ada lubang 3. Lubang 3, dan dekat sini, dekat bawah dia macam bertingkat sikit lah. Bertingkat sikit pada pinggang kau, bertingkat sikit. Papan ada satu lubang yang lebih kurangnya macam pintu rumah, tapi double, 2 biji pintu. Dan sebelah tempat pintu tu ada dia punya execution punya gear, dia panggil. Execution gear ni paling jelas kalau aku nak gambarkan, kalau kau pernah lalu lintasan kereta api yang kat kampung-kampung yang turun gate tu kan, ni gerak gate tu kan, kan dia ada satu pencekah tu, pedal tu kan. Begitulah cekahan pedal dia, execution punya gear. Bila tarik benda tu, papan akan terbuka. Dekat kat situlah diorang dah ikat pemberat mengikut berat badan kau dekat kaki. Pemberat tu bila papan buka, terus pemberat tu akan turun dengan force, dan leher kau ada satu tali yang ada besi. Tali tu dah dijerut kat leher dengan muka pun ditutup. Terus patah leher kau. Dah mati tak sampai 5 minit pun. Sekejap aja. Dan aku seumur hidup juga pernah come across, terima satu jenazah yang dah digantung. Orang kampung aku, masa tu aku kecil-kecil lagi lah. Arwah ni sama-sama pergi merompak dengan aku punya tok guru. Cuma aku punya sifu ni, aku punya big brother ni, dia tak ikut masa pergi tu. Jadi kita tahulah penceritaan dia lebih kurang. Cuma dia kantoi dekat Singapura dadah tak ambil masa lama untuk hantar. Bila hantar jenazah dan kami orang kampung dapat tengok, dia punya lidah ada sikit terjadi keluar. Dan ini aku ceritakan supaya korang-korang semua ambil pengajaran. Kalau kita buat jahat dan kita zalim, satu hari kita kena, brother. Tak kira lah sama ada dalam bentuk gantung, bentuk mati kena tembak, bentuk mati kena langgar, kena tikam sesama geng. Sebab apa? Kita yang sesat sendiri, cari jalan tak betul. Apa pun brother, terima kasih banyak kerana korang sudi subscribe. Terima kasih kerana support aku punya sponsor Putran Sangklang. Kalau korang ada idea apa-apa nak tengok dalam podcast nanti, tinggalkan komen. Dan kita betul-betul sikit lagi nak sampaikan buat podcast. I see you guys soon. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.